Di sebuah taman perumahan, tinggal dua keluarga yang amat beza cara mereka menyambut raya. Walaupun berkongsi pagar yang sama, tetapi cara trendi yang agak berbeza. Ini Johan, seorang juru teknik. Dan di sofa itu, Rin, isteri Johan, seorang guru pendidikan awal kanak-kanak. Mereka baru 2 tahun berumah tangga. Abang, abang cuba tengok ni. Cantik kan? Cantik. Semua orang dah beli abang. Rin bukan tamak, dia cuma terdedah kepada algoritma. Dan ini pula Dani, seorang kontraktor kelas F. Dan itu isterinya, Rahmah, influencer tempatan, gemar barangan trendi. Lin, nak order ni boleh? Boleh. Tekan selagi boleh tekan, ya. Asalkan kau bahagia. Sayang ni. Ha! Dah sampai. Bye. Korea. Kenapa lambat? Penat puasa ke? Tidur dah ke? Cik, Ahmad ni ke? Ada mahal untuk cik ni. Okey, cik. Bye. Nasib baik, faham. Johan, tengok ni. Limited edition Serius lah limited edition. Cantiknya. Ui, bestnya kau. Rin, tak beli apa-apa lagi ke? Buat sendiri je. Alhamdulillah, untung Johan ya. Save bajet. Apa yang bau kelat-kelat ni? Ha? Ni, Elmer London. Elmer London? Elmer London mana ada bau kelat-kelat macam ni? Ini bukan Elmer London, ini Elmer Lendu. Tapi tak kisahlah, kongsilah dengan masyarakat. Bye, Johan. Bye, Dani. Sampai limited edition. Sampai kontraktor kelas F. Nampak tegar dia ni. Bagi dua ke? Kilo setengah Kau. Memang bernasib lah Abang kan suka kari. Beli berapa nak? Okey. Saya dah bayar QR Mak banyak barang murah tadi. Pakai IC je bayar. Yang mana satu sebenarnya harga dia? Lagi satu, saya beli susu. Susu kat Ismail. Oh, yang ni lah orang buat aduan. Kalau awak nak tahu. Tapi kalau ada masalah pasal pengguna tu, boleh tajam lah. Kira lah. Oh, kita nak masak ni. Okey, inilah kuih yang abang minat tu. Buat sendiri je lah bang. Tak payah nak tak balik. Mula. Terima kasih bang Selamat raya bang Baik. Okey bang mai bang kuih raya. Bang, mai bang tengok kuih raya dulu bang. Mana harga ni bang? Bang kuih bang. Berapa ringgit ni?
Bang. Banyak ni bang. Yang biru ada, yang hijau ada, ni kuning pun ada bang. Tak ada masalah. Strawberry ada tak? Strawberry? Ada bang. Muka macam ni pun strawberry ke? Tak boleh? Tak ada bang. Okey. Lain-lain tak ada bang? Boleh. Alah, baik. Ambil. Saya bagi harga baik. Bang. Boleh. Semua sekali bang Cukup bang Cukup lah. Cukup bang, okey Okey bang. 300 semua sekali. 300? 300 lah. 300 lah. Mana tanda harga aku nak tengok? Saya dah bagi best price dah ni. Daripada tadi abang tak nak tanya pula tanda harga lah. Ni berapa lah, tu berapa lah. Ni saya dah gantikan semua 300. Tak Okey lah. ada. Kau tahu tak? Kau dah letak je terus kena letak tanda harga. Tak, macam ni senang cerita. Kalau kata abang nak, abang ambil. Kalau kata abang tak nak, abang belah je. Kau tak kenal aku siapa. Tanda harga! Bang, kenapa tu bang? Pasal kalau meniaga ni kena letak tanda harga. Senang orang buat bajet. Pusing. Asyik, kenapa ni Asyik? Tengok ni. Tanda harga tak ada. Betul lah tak ada tanda harga. Mana tanda harga Asyik? Lili, mahal ke tu? Harga tak penting. Yang penting orang tahu. Lili. Duit dekat dalam bank banyak lagi ke? Ada 2 lagi payment tak masuk. 2 lagi payment? Projek apa tu? Cat balai raya dengan potong pokok. 2 tu je lah. Kelas, Ling. Kelas F. Dani percaya pada satu perkara. Jika ia viral, ia perlu dimiliki. Walaupun fungsi asal sampin hanyalah menutup. Abang, boleh tak kalau sekali-sekala kita jadi macam... Sekali-sekala apa tu? Kita jadi macam orang lain. Dalam perkahwinan, ada 2 jenis sunyi. Sunyi kerana tidak mampu dan sunyi kerana memilih untuk mampu seadanya. Ya, biru air laut. Abang order biru air laut juga. Tapi biru air laut dalam. Bukan yang ini. Dah ada orang makan. Tak ada marah. Tengok ni. Tak ada luput dah. Ling, kenapa Ling? Mungkin kita ter-offer sikit. Hai, kadangkala yang paling mahal bukanlah barangnya, tetapi egonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah, Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah diperkenankan oleh duli-duli raja-raja. Maka dengan ini, saya mengisytiharkan tarikh Hari Raya Puasa
bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada 1 Syawal 1447 Hijrah. Sekian, terima kasih. Nah, Kejap bang, tengah kira ni. Apa ni? cuba buka dulu. Abang. Tak sama, tapi tak jauh. Cantiknya. Harga pun cantik. Abang ni. Dalam dunia yang riuh tentang lebih, cukup adalah satu bentuk keberanian. Terima kasih abang. Bang, buka kunci bang. Dah buka. Tak boleh pun. Bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Tak balik raya ke? Nak balik raya apa? Raya pun tidak tahun ni. Dah kenapa pula ni? Elok je bershopping. Inilah padahnya beli barang online. Barang udah le mahal. Trending lah konon. Barang yang sampai tak sama dengan yang diordernya. Abang kena scam, Dik. Itu kena scam. Kuih raya sampai semua pecah-pecah. Ada yang kena makan. Baju semua kecil-kecil. Itulah, akak, abang. Kerajaan dah buat macam-macam dah kat kita ni. Abang akak je yang leka. Macam inilah kak. Saya ada buat kuih lebih. Akak ambil lah. Betul ke ni? Padam pula api ni. Terkejut dapat barang free. Terima kasih. Tak ada lebih ke? Itu je. Sekejap, bang. Baju raya abang saiz apa? Saiz 12. S. Tak apalah bang, macam ni Malam tadi saya pergi bazar Aidilfitri. Saya beli 2 pasang bang. Baju untuk adik ipar saya. Ni bang, terimalah sebagai hadiah untuk abang. Johan. Apa ni? Terima kasih banyak-banyak Johan. Terima kasih Rin. Sama-sama bang. Kalaulah tak dapat baju raya ni. Inilah baju raya aku. Kau tengok. Tangan pun aku tak nampak kat mana. Macam mana nak beraya? Bang, raya tetap datang. Walaupun kita tak trending bang. Ouch. So deep. Deep. Okeylah bang. Kami nak minta diri nak balik kampung dah. Saya minta diri dulu ya. Saya minta diri lah kak Elok-elok lah ya. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Elok-elok ya. Selamat Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin ni bang. Samalah ya Johan. Baik. Kami jalan dulu. Baik-baik Johan ya. Baik bang. Pagar tu tak pernah tinggi. Cuma keinginan kita saja yang selalu meninggikannya. Raya bukan tentang siapa paling bergaya. Bukan juga siapa yang paling terlihat. Raya adalah tentang siapa yang memilih untuk cukup dan memilih untuk bersama. Dan tahun itu, 2 keluarga akhirnya berkongsi sesuatu yang lebih mahal daripada sampen viral. Tak boleh raya ke bang? Diamlah kau. Kau betulkan cakap kau tu dulu. Sibuk pasal orang nak beraya. Ya, ye.